Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam amalan membaca. Membaca adalah nafas hidup dan jambatan emas menuju ke masa hadapan. Begitulah ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya amalan membaca dalam kehidupan kita. Sebelum bahtera melaburkan sayapnya, sebelum lidah mula berkata, moleklah sekiranya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nasrullah Syahmi bin Ahmad Yusri Rizal dan saya merupakan seorang pelajar berusia 16 tahun. Sepanjang saya bersekolah, saya telah mencapai beberapa pencapaian yang amat membanggakan. Antaranya, anugerah Tokoh Nilam peringkat sekolah pada tahun 2020, Johan Pertandingan Sayembara Baca dan Kongsi peringkat daerah pada tahun 2020, Johan Penulisan Esei Diraja peringkat daerah Kintab Utara pada tahun 2023 dan pencapaian yang terkini iaitu Johan Pertandingan Pengucapan Awam pada tahun 2024. Saya juga merupakan setiausaha bagi Badan Kepimpinan Pengawas Koperasi Sekolah, Pengerusi Kelab Memanah, Setiausaha Kelab Koperasi dan Keusahawanan Sekolah, Setiausaha Rumah Sukan Kuning dan Setiausaha Unit Uniform Pengakap Peringkat Sekolah. Saya juga merupakan seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang. Kod sekolah AEA 2050. Barang siapa yang memudahkan urusan individu lain, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itulah sebab sedikit yang ingin dikongsikan oleh penulis dalam buku yang bertajuk Seni Dalam Memberi. Tidak lengkaplah sebuah buku tanpa penulisnya dan tanpa penerbitnya. Buku ini telah ditulis oleh Sis UJ yang terdiri daripada dua orang penulis iaitu J dan Hazwani Usman. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat Kadokawa Gempak Star Sdn Bhd pada tahun 2024. Buku ini juga mempunyai 30 bab dan 280 halaman bercetak yang mengisahkan tentang bentuk sedekah yang hadirin boleh lakukan. Buku ini juga telah diletakkan di bawah genre motivasi. Kita kerap kali berfikir bahawa sedekah hanya boleh dilakukan dalam bentuk kewangan sahaja. Namun hakikatnya, kita boleh bersedekah dalam apa bentuk sekalipun. Tamsilnya, kita boleh bersedekah dalam bentuk kewangan, kesukarelawanan, peribadi dan alam sekitar. Dalam konteks kesukarelawanan, kita boleh menjayakan kerja amal. Contohnya, kita boleh menyertai gotong royong membersihkan kawasan perumahan bersama jiran tetangga. Secara tidak langsung, kawasan perumahan akan menjadi lebih kemas, cantik dan teratur di samping dapat mengukuhkan semangat kejiranan. Dalam konteks peribadi pula, kita boleh menggunakan platform yang kita miliki. Biar saya jelaskan dengan lebih lanjut. Contohnya, kita boleh menggunakan platform media sosial untuk mengajak individu lain bersama-sama melakukan kebaikan. Sebagai contoh, Pepengaruh Alif Sata telah menggunakan platform media sosialnya untuk mengajak para pengikutnya bersama-sama untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Bayangkan betapa banyaknya pahalanya dia perolehi hasil ajakannya kepada pengikutnya untuk bersama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Itulah sebab sedikit yang ingin dikongsikan oleh penulis dalam bukunya bertajuk Seni Dalam Memberi. Oleh itu, anda boleh mendapatkan buku ini dengan harga serendah RM22 sahaja di kedai buku yang berhampiran anda. Saya ulang, hanya serendah RM22 sahaja. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengamalkan amalan membaca dalam kehidupan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.